jom. Jalan. Okey, mereka pun mulakan perjalanan masuk ke hutan. Bila mereka mulakan perjalanan masuk hutan, si Tempang ni di belakang si buta lah. Dan dibawa jalan. Tiba di satu tempat, si Tempang ni ternampak seutas tali dengan mata kapak. So, Tempang cakap kat buta, berhenti. Apa benda ni lagi? Kenapa? Kata adik. Buta. Kejap. Kau tak nampak ni? Bila buta dah ambil, buta tunjuk pada bila Tempang dah ambil, Tempang tunjuk pada buta. Kau tak nampak ke ni? Kau buta ke? Aku memang buta. Aku minta maaf, Tempang. Okey. Tak, apa benda tu? Ni mata kapak dengan tali. Nak buat apa? Kau ni buat berat je lah, kata adik buta. Tak, benda ni boleh guna nanti. Mana kita tahu ada manfaatnya. Kita bawa je lah, kata adik Tempang. Aduh, cepatlah, kata adik buta. Okey, Remo pun naik balik. Tempang naik balik ke belakang. Dia terus ke perjalanan. Jalan. Tiba-tiba berhenti lagi. Berhenti, kata adik Tempang. Kau ni apa lagi ni? Sekejap. Amda, ni kura-kura. Kura-kura, kau nak buat apa? Tempang, aku ni buta. Bukan kuda tau. Ini kau buat aku ni macam unta. Janganlah marah, Tempang. Ni buta. Aku minta maaf lah. Ini mana tahu kot ada manfaat kita nak guna ke dalam perjalanan. Kau nak guna apa kura-kura ni? Ambil ekor. Ambil nombor ekor. Alah, tak apalah. Buta boleh lah. Kita bawa je lah. Buta dah start bengang lah. Dia bengang, dia start lah. Kau saja pun dah berat tahi. Ni kau tambah lagi dengan barang-barang. Kau betul buat aku ni unta. Tempang diam, dia tahan je. Kena. Habis nak buat macam mana? So ni mereka pun sambung balik perjalanan. Tapi masa ni masing-masing dah diam. Si buta dia dah mula terasa kan. Dia diam. Dia dah mula bengang. Si Tempang pun dah kena smash. Dia diam lah. Mereka pun jalan. Selang berapa masa, tertup, tergolek. Dua-dua jatuh. Aduh, kata adik Tempang. Bila Tempang bangun buka mata kan. Woi, kau ni tak nampak ke rumah punya besar yang kau beri langgar? Kau ni buta ke? Aku dah tadi dah sabar ni, buta cakap kan. Bukan kau ke jadi mata. Aku dah jadi kaki lah, kata adik buta lah. Buta pun dah genggam nak ayun si Tempang. Bila nak sampai je, tiba-tiba keliling mereka ni bergegar. Betul gegar. Tak jadi. Dua-dua diam. Dua-dua pandang sama sendiri. Sama sikit gegar. Tu mereka tengok rumah ni. Orang dia perasan yang rumah ni agak besar sikit daripada rumah biasa. Tapi dia mengabaikan benda tu. Mereka diam, mereka masih mencari bunyi